Ahli perniagaan, Iswan Zain atau lebih dikenali sebagai Mr. E, mengakui hubungan era Fazira yang mula terjalin sejak Ogos tahun lalu semakin serius. Sehubungan itu, Iswan, 44, mendedahkan dia merancang membawa hubungan mereka ke fasa yang lebih baik, seperti yang diharapkan ramai orang. Status hubungan kami ketika ini adalah kita cuba hendak pergi ke fasa seterusnya, iaitu fasa yang lebih baik. Dari fasa kenal, kini kami semakin mengenali. Dari lebih mengenali, mungkin ada merancang sesuatu. Macam itulah, katanya ditemui pada majlis berbuka puasa di restoran kuih yang diusahakannya di Setia Alam, di sini, malam tadi. Ditanya mengapa Era menjadi pilihan, Iswan yang juga duda anak satu, mengakui aktris yang mula meledak dalam filem Sembilu itu memiliki kriteria untuk dijadikan pasangan hidup. Sejujurnya, saya tidak begitu kenal Era sebelum ini. Jadi, apabila kali pertama bertemu dengannya, terbit rasa kekaguman dalam diri. Ini dalam segi perwatakan, cara berkomunikasi, tutur bahasa dan adab yang membuatkan saya tertarik untuk lebih mengenali Era. Sementara itu, Era, 51, menyokong kenyataan Iswan yang mahu membawa hubungan mereka ke fasa yang lebih baik.